Hai hai, get ready with me. Petang ni sis nak masak telur masak kicap. Okey, jom. So first korang kena gorengkan telur. Telur ni depends pada korang. Kalau korang rasa nak banyak biji, korang masaklah banyak-banyak ya. Lepas tu kita tumiskan 4 sekawan kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, satu lagi apa yang warna putih tu aku pernah lupa dah. Lepas tu aku letakkan juga ikan bilis. It depend korang nak letak ikan bilis ataupun tidak. Dan lepas tu kita tumiskan juga bawang putih, halia dan juga bawang merah. Lepas tu korang kacau-kacau dan lepas tu kita masukkan sos tiram dan juga kicap lemak manis. Next kita perasakan dengan garam, cukup rasa dan juga ajinomoto. Pandai-pandailah korang balancekan rasa. Nanti kalau terbanyak garam masin pula kan. Dan lepas tu kita masukkan gula sebagai dia lemak manis. Macam tu. Dan lepas tu kita terjunkanlah kita punya telur goreng, bawang merah, cili padi dan juga tomatoes. Okey, dah siap. Telur masak kicap is done. Selamat mencuba korang.